Alright guys, hari ni kita nak share sikit pasal DSP Clarion DTX 1001T. Okay, model ni 6 channel guys 6 channel, dia boleh masuk 4 biji speaker, 2 biji subwoofer. Okay, so ada yang tanya boleh setting untuk tweeter, untuk mid bass, untuk mid range tak? So jawapannya boleh bang So kita akan pergi dekat sini. Okay, dekat CS full, CS1 FL full, kita tekan je sini. So akan keluar macam ni. Ni bahagian depan So bahagian depan kita boleh set dia. Ada okay, tweeter, mid range, woofer, mid range, tweeter, mid range, woofer. Alright. So bahagian belakang, okay, belakang tak ada lah kita dah set. Okay, ni bahagian speaker belakang, tweeter atau woofer. Woofer ni mid bass okay, bukan subwoofer okay, untuk center tweeter, mid range, tweeter. So untuk subwoofer kiri kanan lah. Alright, so kau boleh setting dekat sini. Ini kita sambung USB kita pakai USB cable. Okay, USB connected. So kalau pakai dekat telefon dia agak terhad sikit guys. Okay, korang pun tahu dia agak terhad. Lagipun telefon kecil susah sikit nak tuning. So ni tuning untuk channel 1. Okay, channel 1 korang boleh tuning lah. Kat sini ada 31 band. Okay, dia ada 31 band guys. Okay, sampai 31 band. Korang boleh set lah 4 biji untuk speaker pintu atau tweeter atau full range atau mid range. So 2 biji lagi untuk sub lah, subwoofer kiri kanan. Okay, so mana yang tak dapat pakai laptop, set pakai telefon, dia agak terhad sikit guys. So saya cadangkan korang pakai laptop lah ataupun pakai apa ni, PC So dekat sini kita boleh set up lah. Ada banyak setup lagi. Right. Bila korang dah setting, jangan lupa file, save. Okay, kena save guys. Dah setting kena save guys. So korang boleh setting lah kat sini. Okay, dia sound 3, 4, 5, 6. Yang ni yang belum setting lah, original dia. So yang ni yang saya dah setting je SQ1, SQ2. So ni untuk free punya lah, korang boleh set up untuk apa ni, rock, pop, jazz, disco, ikut korang lah So kena save guys kat sini. Dah save, next time kalau korang nak main, korang just open je. Okay, open yang mana satu korang nak, SQ1, SQ2 ataupun yang sebagainya lah. Okay, so alright, kita pergi ke mixer. Okay, ni mixer. Semua korang boleh adjust ni dia punya volume lagi boleh turun naik Right. Okay, ni delay untuk time element. So time element korang kena buat ukuran lah, buat kira-kira. Bahagian depan ni kiri sebelah sini sebelah sini nak berapa, pergi ke sini. Okay, tarik pergi ke sini, pergi ke driver. So korang kena pandai ni, kena tune. Okay guys, so just nak bagi tahu ni je yang tuning sini boleh setting. So dia memang boleh setting guys untuk tweeter, mid range, woofer. Alright, so kalau ada apa-apa korang nak tanya, korang boleh jatuh komen lah. Boleh jatuh komen guys.